Orang kata kita tambah beban. Padahal hutang tahunan negara turun secara konsisten. Anwar. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kerajaan berjaya menurunkan hutang tahunan negara secara konsisten sejajar dengan pendekatan reformasi fiskal yang dilaksanakan menerusi kerangka ekonomi madani. Menurut laporan harian Metro, meskipun berdepan suasana ekonomi global yang tidak menentu, Malaysia berjaya mengekalkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar (KDNK) pada kadar 4.4% bagi suku pertama tahun ini. Dalam masa sama, prestasi pengurusan hutang negara turut menunjukkan perkembangan yang positif selaras dengan matlamat fiskal jangka panjang kerajaan. Banyak pihak bercakap mengenai hutang negara seolah-olah kita menambah beban, sedangkan kita sebenarnya berjaya mengurangkan hutang tahunan secara konsisten. Pada 2022, hutang baharu sekitar 100 bilion ringgit turun kepada 90 bilion ringgit pada 2023. 85 bilion ringgit pada 2024 dan unjuran tahun ini ialah 80 bilion ringgit. Kita sudah kurangkan hampir 20 bilion ringgit dalam tempoh beberapa tahun. Ini bukan retorik, tetapi hasil pengurusan fiskal berhemah dan disiplin perbelanjaan yang kita amalkan, katanya ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan hari ini. Saya tahu ada yang bertanya, kenapa nak turunkan defisit sangat? Sebab kalau kita biarkan, keyakinan pelabur dan pasaran tidak akan pulih. Tugas kerajaan bukan sekadar berbelanja, tetapi mengurus supaya ada pulangan kepada rakyat. Pengukuhan ringgit juga jelas menunjukkan keyakinan pelabur terhadap pelaksanaan pembaharuan ekonomi madani yang digerakkan kerajaan ketika ini. Setakat 18 Jun lalu, ringgit mengukuh 5.2% ketimbang dolar Amerika Syarikat, katanya. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi misi Artikel 4 2025, mengiktiraf komitmen Malaysia dalam melaksanakan reformasi fiskal, khususnya melalui pelaksanaan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA 2023 yang disifatkan sebagai tonggak utama usaha tersebut. Penilaian positif itu menunjukkan keyakinan antarabangsa terhadap dasar fiskal negara yang terus diberi perhatian oleh kerajaan selaras dengan pendekatan ekonomi yang lebih mampan dan berdisiplin. Pada masa yang sama, terdapat pihak yang mempertikaikan keperluan rundingan bersama IMF, sedangkan proses itu merupakan prosedur biasa yang perlu dilalui oleh setiap negara ahli badan kewangan antarabangsa berkenaan. Namun begitu, kerajaan kesal dengan sikap segelintir pihak yang hanya memberi tumpuan kepada kelemahan, tetapi berdiam diri apabila negara mencapai kejayaan atau mendapat pengiktirafan luar.